guys, benda ni memang kena beli awal sebab apa kan? Bila bulan puasa ke lepas raya kan, banyak buat open house, buat jamuan. Ni dia guys, tray untuk korang simpan kau punya lauk Maknya dah buat ketupat, rendang, lepas tu letak dalam plastik Lepas tu tetamu nak hidang macam-macam Belian jenis tray macam ni senang. Sebab apa? Dia stainless steel. Okey, setiap pembelian dapat 1, 2, 3, 4, 5 design bunga-bunga, memang cantik tau. Siap ada kaca lagi kat sini. Nampak dia punya lauk tu. So cara nak pasang dia masukkan je dia punya skru ni. Lepas tu dia punya handle ni kita just pusingkan je. Kalau mak-mak kakak tak pandai buat, suruh abang-abang buat. Okey, ni dia punya tray Tray dia pun besar tau. Nampak tu. Bawah ni dia ada tapak. Baru nampak macam mahal sikit kan, macam buffet tempah tau. Slot in kan saja. Bila kita dah pasang, dia akan jadi macam ni. Siap ada anti-slip rubber. Bawah ni kita boleh letak lilin pemanas tu. Letak ketupat, lodeh, sambal goreng korang tu dekat tray ni. Korang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 tray guys. Harga dia pun murah kan. Boleh tekan link kat bawah.